MB Johor, Dato' Onn Hafiz. Elok je aku tengok dua sebelah yang elok hari ni. Tak ada pun gaduh, tak ada pula muka-muka masam macam tu. Sebab bila melibatkan kepentingan rakyat Johor, seorang Menteri Besar ni memanglah kena bekerja keras demi siapa sahaja. Dan sebab itulah aku rasa ramai yang terlepas pandang apa yang sebenarnya tengah berlaku kat Kulai hari ni. Menteri Besar Johor Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz Ghazi hadir ke majlis peluncuran operasi Perkhidmatan Syarikat Selatan di stesen kereta api Kulai sebagai Menteri Besar Johor. Beliau hadir bukan sebagai ahli UMNO yang datang nak berpolitik berlawan dengan DAP. Bukanlah nak datang nak cek gaduh dengan siapa pun, tapi datang untuk memastikan kepentingan dan suara rakyat Johor terus dibawa ke meja kerajaan. Kalau korang dengar ucapan beliau tadi, fokusnya bukanlah untuk berpolitik, fokusnya ialah untuk pengangkutan awam. Fokusnya ialah macam mana nak memudahkan kehidupan rakyat Johor yang berulang-alik setiap hari untuk bekerja, berniaga dan menjalani kehidupan mereka. Beliau mengalu-alukan pelaksanaan Syarikat Selatan dan mengucapkan penghargaan kepada Kementerian Pengangkutan serta KTM atas usaha menjayakan inisiatif tersebut. Syarikat Selatan ni sebenarnya merupakan satu langkah yang baiklah untuk rakyat Johor. Tetapi pada masa yang sama kan, Dato' Onn Hafiz turut membangkitkan satu perkara yang rakyat Johor dah lama tunggu, iaitu projek e-art. Sebab rakyat Johor tahu bahawa Syarikat Selatan ni memang banyak membantulah. Tapi untuk jangka masa panjang, Johor masih memerlukan sistem pengangkutan awam yang lebih menyeluruh dan mampu untuk mengurangkan kesekan trafik yang semakin mencabar, khususnya di kawasan Johor Bahru dan sekitarnya. Apa yang aku suka adalah Dato' Onn Hafiz ni tak bercakap pasal soal kredit lah. Beliau tak bercakap tentang soal siapa yang patut dapat nama. Malah beliau sini menyebut bahawa kalau e-art berjaya dilaksanakan, kreditnya kepada kerajaan persekutuan. Sebab bagi beliau yang penting bukan siapa yang dapat pujian, yang penting projek tu dapat disiapkan, yang penting rakyat Johor dapat manfaat dan yang penting masalah rakyat dapat diselesaikan. Dan bagi aku, inilah yang sepatutnya rakyat nak lihat daripada seorang pemimpin. Pemimpin yang profesional dan sanggup bekerjasama apabila melibatkan kepentingan rakyat. Pemimpin yang tahu membezakan antara politik dan tanggungjawab. Pemimpin yang tidak menjadikan setiap perbezaan pandangan sebagai alasan untuk tidak bekerjasama. Jadi bila aku tengok gambar Dato' Onn Hafiz duduk sebelah Anthony Loke hari ni, aku tak nampak pun isu politik. Aku hanya nampak seorang Menteri Besar yang sedang menjalankan tugas demi Johor dan bangsa Johor. Apa pandangan korang?